3 resiko beli emas pre-love di kedai emas ataupun media sosial. Pertama, emas tu mungkin bukan emas tulen. Emas tu mungkin emas tiruan yang bukan sahaja merumitkan keadaan tetapi teramat merugikan. Yang kedua adalah emas tu mungkin emas yang dicuri. Kalau emas tu dicuri ataupun mangsanya report kepada polis ataupun public gold akan tahan emas tu semasa orang tu datang menjual emas tu di branch dan kemudian panggil polis. Yang ketiga, emas tu mungkin rosak, kemek ataupun calar. Semua bank dan banyak kedai emas tak beli jika emas tu rosak, kemek ataupun calar. Jika mereka beli, mereka akan tolak harga yang ketara, mungkin 20% atau 30%. Semua situasi ini hanya akan menyusahkan tuan-puan. Jadi elakkan beli emas pre-love terutamanya yang ditawarkan di media sosial. Pilih emas public gold dan beli di branch ataupun secara online melalui dealer tuan-puan. Confirm emas tertulen, berkualiti dan selamat. Bagi tuan-puan yang dah bersedia untuk saya bantu tuan-puan mula menabung emas di public gold, tuan-puan boleh terus rujuk pin video saya ataupun DM saya. InsyaAllah saya akan bantu tuan-puan sebaiknya.